Sifat iri hati apabila kedua orang tua teringatkan orang yang sudah lari dari keluarga. Insan bernama Lily dicemburui Humairah. Macam Lily masak kan? Sedap. Mama kamu cakap kakak ipar kamu tu nama dia Lily juga kan? Seteruk-teruk perangai Maira tak lari dengan jantan. Maira, Kak Lily kamu tu bukan lari dengan jantan lah. Dia nikah elok-elok. Kalau elok, kenapa Mama halau dia? Kalau rindu sangat, pergilah cari dia, Ma. Tak payah nak bazir lagi air mata tu. Tapi ada harga tu juga yang Mama ingat. Campak ke, Humairah? Mama pun samalah. Siang malam masih ingatkan dia je. Kalau semua dah tak peduli kan, Maira boleh pergilah dan takkan balik lagi. Anggap je lah Maira dah mati. Cepatkan! Kata-kata pedas Humairah selama ditepis oleh Budin. Sumairah nak air ke? Buat air coklat. Mesti awak pandai buat kan? Anak buah awak kan suka. Kenapa datang kerja? Saya memang nak cuti je hari ni, Cik Mairah. Tapi kakak saya tak bagi. Dia kata demam dia dah makin okey dah. Awak ada hati dengan dia kan? Taklah, Cik Mairah. Saya ni ikhlas jaga dia sebagai seorang adik, Cik Mairah. Itu kata mulut. Hati siapa tahu. Awak jangan ingat saya jealous, okey? Saya tak kisah pun kalau awak nak kahwin dengan dia. Itu sepadan dengan awak. Tapi awak ceraikan saya. Saya tak nak hadaplah jadi isteri awak. Cik Mairah. Air. Air apa tu? Sedap langsung. Apa yang awak pandai? Sampai tualah awak jadi cleaner dengan driver je. Sedap je. Apa masalah dia? Mesej amaran Humairah pada kakak ipar kesayangan Budin. Dah lewat. Kenapa tak balik lagi? Agak risau. Waalaikumsalam. Oh, isteri Amir mesti terkejut. Tapi tak ada gambar dia pula. Tak ada, dek. Akak cuma risau. Selalu waktu ni dia dah balik. Maaflah kalau akak ganggu. Tak payah nak berlakon sampai nak tunjuk sakit. Akak tak ada sesiapa, dik. Dah tu, kalau awak sebatang kara, suami saya kena jaga awak. Sampai abaikan isteri. Amir tak perlu jaga akak. Cuma Aina nak tumpang kasih ayah. Anak ke atau mak dia yang nak tumpang kasih? Apa yang adik cakap ni? Lagi satu, jangan nak beradik-adik. Saya bukan adik. Akak minta maaf. Assalamualaikum. Hidangan nasi lemak teringatkan orang yang lama menghilang. Itulah juadah untuk kenangkan dia. Rumah tangga Aman dan Rafiza makin hari makin retak. Dahlia gunakan ilmu hitam untuk dapatkan Rafiq. Tapi adakah rancangannya berjaya bagi menundukkan lelaki itu serta bakal mak mertuanya yang pentingkan keturunan dan pangkat? Jemput tonton 2 video terbaru dari channel ini. Perbincangan Aku Bukan Ustazah 2 dan alur cerita drama bukan sekadar lafaz musim yang pertama.